Sambal tumis petai sangat sedap. Ini cara versi dapur Ami, tak pakai belacan. Makan macam tu sahaja dengan nasi panas-panas memang sedap. Tapi kenalah cara masak tu betul. Kalau tak betul, dia rasa dia tak samalah. Okey, sangat mudah masaknya pun. Okey, jom kita panaskan minyak, gorengkan segenggam ikan bilis dahululah ya. Sampai garing, lepas tu toskan. Dalam minyak yang sama kita masukkan 4 ulas bawang putih dan setengah biji bawang besar. Tumbuk kasar ke potong kasar pun boleh je. Bila dah hampir kekuningan, baru kita masukkan cili kisar kita. Cili ni ikut sukalah, kalau nak banyak boleh tambah. Dalam 1 cawan lah cili kisar ya. Cili ni perlu masak dengan api yang kecil sampai pecah minyak. Sambil tu boleh masukkan gula. Saya masukkan gula kabung dan juga garam secukup rasa. Gula kabung ni akan bagi rasa yang lebih sedap ya. Pada sambal tumis kita, tak ada boleh masukkan gula putih tu pun lah ya. Okey, kita tumis dengan api yang kecil sampai naik minyak macam ni lah, pecah minyak ya. Bila minyak dah terbit macam ni, ini yang penting. Bab ni kita masak dia dengan api yang kecil. Barulah sedap sambal tumis kita. Okey, bila dah macam ni, masukkanlah bawang yang kita dah hiris dalam 1 biji bawang. Dan juga petai yang kita dah kopek tadi itulah ya. Kita masukkan dan kita kecilkan api jugalah ni ya. Masak cara perlahan sampai bawang tu layu. Part-part macam ni penting ya, tak boleh pakai api besar, nanti masaknya tak sempurna. Okey, masak pelan-pelan macam ni. Bila dah layu sempurna macam ni, barulah kita masukkan ikan bilis yang garing tadi kita dah goreng tu. Masukkan dan gaulkan sebentar. Sambil gaul tu bolehlah rasa kita punya garam tu cukup tak, manis dia cukup tak, sebab ada yang suka manis lebih kurang kan. Adjustkanlah sendiri. Dah siap sambal tumis yang simple. Kita tak pakai belacan, kita tak pakai apa pun, tapi rasanya memang sedap. Puan-puan kena cuba, walaupun simple. Boleh makan dengan nasi panas-panas, ataupun kita boleh makan dengan roti. Lapikkan roti, buat macam sandwich pun sedap sangat. Sebab ikan bilis dia pun garing dan sedap. Selamat mencuba.